Assalamualaikum. Hari ini day 2. Kami sekarang berada di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kebetulan hari ini dia ada pameran Masjid An-Nabawi dekat sini. Dalam kita tu ngedrive ni kan, macam masuk hutan kan. Tiba-tiba naik atas satu bukit, tiba-tiba terletaklah satu bangunan yang cantik ni. The structure of it all is so modern, it's so big and it's so beautiful. Yallah habibi. Selamat datang ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kami ada 9 galeri termasuk rambut mulia Rasulullah. Cuma minta maaf, ia hanya dibukakan hari-hari kebesaran Islam sahaja. Masuk je ke museum ni, kita orang terus ke main highlight museum ni. Korang kena tengok Mushaf Nurul Iman. Ini adalah kitab Al-Quran yang paling besar kat Brunei. Berat dia 200 kg. Diorang ambil masa nak dekat setahun untuk tulis Al-Quran ni. Tahu tak? Songkok tengku tu material apa tu? Kiswah. Lepas tu kan, ada satu naskah ni yang sangat special, terutamanya untuk orang nama macam Alif. Nama dia Mushaf Al-Quran Alifi. Amazingnya, setiap baris ayat dalam kitab ni bermula dengan huruf alif. Bukan tu saja, diorang simpan lebih 1,500 manuskrip Islam tulisan tangan yang asli. Ini memang written in gold kan? Ada naskah dalam bahasa Arab, Melayu, Parsi dan Urdu. The history behind all of this is just amazing. Bukan setakat manuskrip je kat sini. Check this out. Diorang pun ada display koleksi pedang purba Islam. Paling gempak, ada replika pedang milik pahlawan Ja'far At-Tayyar. Tengok detail dia. Craftsmanship dari dulu punya zaman memang on another level. So before kita habiskan tour museum ni, ada satu last display yang orang wajib tengok. Cebisan kain kiswah yang ada dekat Kaabah.